Setiap kali hendak solat, kita mulakan dengan berdiri. Kita tidak terus rukuk, kita tidak terus sujud. Kita berdiri. Berdiri itu rukun. Mengapa dijadikan rukun? Dan dalam berdiri itu kita baca surah Al-Fatihah. Mengapa kita baca surah ini bukan ketika duduk, bukan ketika sujud, tetapi ketika berdiri? Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW mengajar kita setiap kali hendak solat, kita mulakan dengan berdiri. Mengapa mesti berdiri? Apakah hikmahnya atau apakah rahsia di sebalik berdiri? Apakah rahsia berdiri? Fikirkan juga mengapa tidak terus rukuk, kita tidak terus sujud, tetapi kita berdiri. Kita juga diajar bahawa berdiri itu dikatakan rukun. Mengapa dijadikan rukun? Bila disebut rukun, artinya mestilah ditunaikan. Tidak sah solat jika tidak berdiri. Tentu ada sesuatu yang sangat penting dalam pengertian berdiri itu. Justru, marilah kita lihat apakah yang dikehendaki kita memahami tujuan berdiri itu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak boleh selamanya dalam keadaan neutral, mengikut sahaja pendapat orang, tak mahu menyokong kebenaran, tak mahu menentang kemungkaran, tak berani membuat keputusan. Kalau berani sekalipun, pendiriannya tidak diasaskan kepada fakta yang benar-benar relevan mengikut Islam, tetapi mengikut pengalamannya, mengikut buah fikirannya, mengikut falsafah yang didengarnya dan sebagainya. Dalam Islam, kita tidak boleh selamanya dalam keadaan neutral, tidak berpendirian, kerana Allah mencipta manusia dengan memberinya otak, akal untuk berfikir, bagi membezakannya dari makhluk-makhluk lain. Artinya, Islam menghendaki manusia supaya selalu berfikir, termasuk berfikir misalnya, adakah yang aku lakukan sekarang ini sejajar dengan pendirian kita? Apakah pendirian kita sebagai seorang Muslim? Apakah asasnya? Solat adalah lambang kehidupan. Kehidupan kita dilambangkan dalam bentuk berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud dan salam. Misalnya, duduk antara dua sujud itu adalah lambang kerehatan dari aktiviti kehidupan. Selesai duduk antara dua sujud, kita teruskan dengan sujud sekali lagi, lambang menyambung semula aktiviti kehidupan kita. Demikianlah bentuk kehidupan seharian kita, berterusan dengan aktiviti-aktiviti yang waktu rehatnya tidak lebih lama dari kerja yang kita lakukan. Seperti mana duduk antara dua sujud itu tidak boleh lama dari duduk tahiyat. Solat dimulakan dengan berdiri. Ini adalah satu bentuk latihan menanam sikap membuat pendirian. Artinya, untuk memulakan kehidupan seharian kita, kita harus sentiasa ingat dan berpegang teguh kepada pendirian kita. Apakah pendirian kita? Pendirian kita ialah apa yang kita baca ketika berdiri solat, iaitu surah Al-Fatihah. Justru, marilah kita lihat apakah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu. Ayat 1 hanya menyatakan nama Tuhan yang agung. Ar-Rahman bermaksud yang Rahman atau yang pengasih, dan Ar-Rahim bermaksud
yang rahim atau yang penyayang. Ayat 2 surah Al-Fatihah menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita lebih mengenali ayat ini sebagai puji-pujian kepada Allah, tetapi sangat jarang dibincangkan dari sudut nilai-nilai pendirian hidup. Apakah nilai-nilai itu? Pertama, inilah pendirian kita dalam soal kepercayaan. Kedua, apabila ayat ini menyebut Rabbil Alamin, kata Rabb itu artinya mentadbir, menunjukkan bahawa dialah Tuhan yang mencipta alam ini, dialah yang memiliki alam ini bukan milik manusia. Apabila dikatakan dialah yang mentadbir, artinya dia tidak mencipta alam ini lalu membiarkannya, tetapi mentadbirnya. Namun, mengikut ayat 62 An-Naml, Allah menyatakan telah melantik manusia mentadbirnya. Maka, menjadi tugas kita sebagai hamba-Nya menjaga ciptaannya, bukan membinasakannya. Justru ayat 2 Al-Fatihah ini menuntut manusia membuat pendirian tegas dan jelas, menentang tindakan-tindakan yang mencemar udara, air, tanah, menjaga flora dan fauna, menolak pembaziran. Kita tidak boleh anggap alam ini sebagai alat. Ia adalah amanah, kerana ia milik Rabbul Alamin. Maka, setiap kali kita berdiri dalam solat dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, setiap kali itu juga kita seakan-akan memperbaharui ikrar, Ya Allah, aku berdiri untuk menjaga alam-Mu. Aku berikrar untuk menjaganya, bukan merosakkannya. Apakah ada orang yang merosakkan alam ini? Dalam ayat 11 Al-Baqarah, Allah mengingatkan golongan munafik, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Menunjukkan orang-orang munafik adalah antara mereka yang melakukan kerosakan. Kewajiban menjaga alam ini. Dengan demikian, menjaga alam adalah satu kewajipan. Al-Quran melarang kerosakan. Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat 74 Al-A'raf juga menyebut, janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Dua ayat ini menunjukkan larangan mutlak. Usul fikih menyatakan, larangan yang bersifat umum menunjukkan pengharaman, yakni tahrim. Maka, merosakkan bumi adalah haram. Maka, menjaga dari kerosakan menjadi wajib. Mengikut ayat 62 An-Naml, menyebut Allah melantik manusia mendiami dan menguasai alam ini. Jadi, tugas manusia ialah memegang amanah menjaga bumi ini. Bukan memusnahkannya, sebaliknya memakmurkannya, menjaga keseimbangannya, dan menyampaikan rahmat Allah ke seluruh isi alam. Maka, menjaga alam adalah sebahagian daripada amanah kekhalifahan yang wajib dipenuhi. Syariat menggariskan 5 perkara yang wajib dijaga. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal,
menjaga harta, menjaga keturunan. Adalah suatu fakta yang tidak boleh dinafikan bahawa alam sekitar mempengaruhi kesemua 5 perkara ini secara langsung. Maka, melindungi alam sekitar adalah tindakan yang menyokong syariat. Maka, hukumnya wajib. Setiap kali kita berdiri solat dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya kita sedang memperakui bahawa seluruh alam ini ada Tuhannya dan Tuhan itu adalah Allah. Tetapi, apakah arti pengakuan ini kalau kita membiarkan sungai-sungai tercemar, hutan ditebang rakus, udara tercemar racun, binatang pupus satu demi satu? Apabila kita mengakui bahawa Allah adalah Rabb al-Alamin atau Tuhan seluruh alam, maka kita yang tinggal di dalamnya harus memikul amanah untuk menjaga, memelihara dan tidak merosakkan. Maka hukum menjaga alam ini bukan lagi sunat atau harus, tetapi wajib. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan ini tegas, dan setiap larangan Allah adalah lampu merah yang kita tidak boleh melanggarnya. Maka, sesiapa yang merosakkan bumi ini, dia adalah melanggar larangan Allah. Kita sering ingat solat itu wajib, puasa itu wajib, tetapi jarang kita menyedari menjaga alam juga wajib. Alam ini bukan alat, ia adalah amanah. Dalam Islam, ada hukum yang menyebut segala perkara yang menyempurnakan sesuatu perkara yang wajib juga menjadi wajib. Kalau menjaga nyawa itu wajib, maka menjaga kebersihan udara, air, makanan yang selamat juga wajib. Nabi SAW tidak pernah tinggal solat, dan Nabi juga tidak pernah mencemarkan bumi. Bahkan baginda mengajar kita, tidak ada satu pun yang kamu tanam lalu dimakan burung atau binatang, melainkan kamu mendapat pahala sedekah. Jadi, bila kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bukan hanya memuji, tetapi menyatakan pendirian hidup. Ayat 3 Al-Fatihah menyebut Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, atau biasa disebut yang Maha Pengasih. Ayat ini merupakan sambungan ayat 2, iaitu tentang Allah adalah Rabb. Atas sifat Rabb-Nya yang pengasih dan penyayang, maka dikatakan Allah memberi rahmat. Misalnya, Allah mencipta matahari, bumi, bulan, dan mengaturnya sentiasa berada dalam orbitnya, itu adalah suatu rahmat. Dikatakan rahmat itu kerana apakah akan terjadi jika tiba-tiba Allah menutup matahari selama 2 hari sahaja? Selalunya, manusia lupa akan rahmat ini kerana tidak pernah diuji dengan cara itu. Serupa halnya, jika kita biasa hidup dalam suasana ada elektrik, ada paip air dan air, tiba-tiba bekalan terputus 1 minggu. Apakah kita rasa? Jadi, rahmat ilahi itu merupakan pancaran sifat Rahman dan Rahimnya.
Ini pendirian kita, mengaku bahawa Allah bukan Tuhan yang kejam, tetapi Tuhan yang penuh rahmat buat semua manusia dan sekalian makhluk. Rahmat juga terbayang dalam kehidupan suami dengan isteri, ayah dengan anaknya, nenek dengan cucunya. Kasih sayang antara haiwan-haiwan seharusnya menyadarkan kita betapa sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan contoh buat kita menyayangi orang lain dan makhluk, bukan bersifat kejam atau mementingkan diri. Ayat 4 Al-Fatihah menyebut Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Jika dalam ayat 3 tadi menyebut Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sampai di ayat ini kita harus sedar bahawa Allah Maha Adil. Keadilannya ini bagi tujuan menyempurnakan rasa rahmatnya. Adalah tidak adil Allah membiarkan manusia jahat, tidak menghargai rahmat Allah tadi, tidak bersyukur, jahatnya melebihi kebaikannya, maka wajarlah Allah menyediakan hari akhirat bagi membuktikan keadilannya. Maka hanya setelah Rahman dan Rahim Allah itu diikuti pula dengan Maliki Yaumiddin, barulah seimbang. Yang baik diberi ganjaran syurga, yang jahat dibalas dengan neraka. Jadi ayat 4 ini hendak mengatakan bahawa hari akhirat adalah tempat untuk membuktikan keadilan dan bahawa hidup kita tidak berhenti di bumi sahaja, tetapi ada sambungannya, iaitu hidup di hari pembalasan, yakni akhirat. Jadi, setelah kita memuji Allah mentadbir alam ini dan pengajarannya mengajar kita erti menyayangi alam ini, memuji kerana Rahman dan Rahimnya kepada sekalian makhluk, kita pun memujinya pula kerana kebaikan kita tidak sia-sia begitu sahaja, keburukan kita terbiar tanpa pembalasan, melainkan akan diperhitungkan dan dibalasi dengan adil di akhirat kelak dengan syurga. Jadi, kita pegang prinsip bahawa kehidupan ini bukan bebas bermaharaja lela tanpa tujuan. Hari akhirat ada hisab, yang baik ada ganjaran, yang jahat dapat balasan. Jadi, setelah kita lunaskan pengajaran ayat 2, 3 dan 4 itu, lalu kita memohon, mengharapkan dari kasih sayangnya dan kemurahannya, takut dengan hari pembalasan. Ayat 5 Al-Fatihah menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya, atas rahmatnya, atas kasih sayangnya, atas keadilannya di akhirat itu, kita berikrar, hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kerana tiada yang lain selainnya yang dapat memberi. Kata kami sembah itu bermaksud beribadah, melatih sikap tunduk patuh. Ikrar ini sebagai pengakuan untuk sentiasa tunduk patuh dalam semua hal, termasuk kehidupan selama berada di bumi ini. Ayat 6-7 saling berkait. Ayat 6 menyebut Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan yang lurus, bermaksud jalan hidup yang lurus.
Ayat 7, Siratal ladzina an'amta alaihim, artinya jalan orang yang telah engkau janjikan nikmat, yakni syurga. Ghairil maghdubi alaihim, artinya bukan jalan mereka yang engkau murkai. Dan waladdallin, artinya mereka yang sesat. Secara tidak langsung, ayat 7 ini menggambarkan Allah menyatakan 3 golongan manusia, iaitu golongan yang dijanjikan nikmat, golongan yang dimurkai Allah, dan golongan yang sesat. Kita ulang dan ulangi surah Al-Fatihah dalam solat sekurang-kurangnya 17 kali sehari. Tetapi setiap kali lepas solat, adakah kita duduk sejenak berfikir tentang aku dalam golongan mana? Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, ketika berdiri, tapak kaki terletak di bumi sebagai lambang membuat pendirian. Ketika rukuk, tapak kaki masih kekal terletak di bumi. Artinya, lambang membuat pendirian masih kekal. Bagaimana pula halnya ketika sujud dan duduk? Syarak menetapkan ketika sujud, tapak kaki kita didirikan dalam keadaan paling kurang perut ibu jari kaki kanan terletak di bumi. Demikian juga dalam keadaan duduk, sama ada duduk antara 2 sujud atau duduk tahiyat. Perut ibu jari kaki adalah mewakili tapak kaki. Ini kerana ketika berdiri, bahagian tapak kaki yang terletak di bumi termasuklah perut jari kaki. Jadi, dalam keadaan sujud dan duduk itu, jika kita meletakkan perut ibu jari kaki kanan ke bumi, ini adalah mewakili tapak kaki. Justru, ini adalah lambang mengekalkan pendirian kita kerana ibu jari masih kekal terletak di bumi. Maka, dengan demikian, dalam semua posisi solat, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat, kita masih mengekalkan lambang berdiri itu. Apakah maknanya? Ini adalah titik konsisten seorang Muslim. Ini bermaksud dalam semua keadaan kehidupan, dalam semua ruang masa dan keadaan, sama ada sedang berdiri tegak, menghadapi sesuatu cabaran, sedang duduk istirahat, duduk bersamina, atau menunggu sesuatu urusan, kita harus sentiasa menjaga pendirian kita berpegang kepada nilai-nilai yang terlahir dari surah Al-Fatihah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita betul-betul faham makna berdiri dan makna bacaan Al-Fatihah, kita tidak akan keluar dari solat dengan sikap lembik tanpa pendirian, mudah ikut arus, mudah dipengaruhi dengan anasir asing. Seorang Muslim yang solatnya benar adalah seorang yang tegas dengan prinsip. Dia tak berkompromi dengan penindasan, dia tak kompromi dengan penipuan. Dia tahu nilai hidupnya, nilai yang dia ulang-ulang 17 kali sehari semalam dalam solat.